sini. 5 km. Tambah banyak ni kan. Tadi dah ada macam ni. Ada juga. Projek Desa Lestari Gua Sireh. Siap ke projek? Jalan. Tu dia. Tu geng. Gua. Masuk gua hari ni. Go back apa? Dia banyak kat sini. Nama ni anak kat dalam tu ke mana orang tu? Bau wangi lah. Bau dia. Kita tengok dia punya view. Masuk untuk ambil view tak ada bayaran Kalau masuk dalam gua ada maling. Maling tunjuk jalan bayar seorang $1.50 bahai. Makan 50. Bukan 50 15. Salah dengar. Tu dia ni. Tu guanya. Dia. Tu guanya. Masya Allah. Gua Sireh. Yang ni namakan Gua Sireh. Oh tinggi juga di bawah. Makin kat bawah tu. Okey, kita ambil view atas tu je. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lama ni menarik Tengok pintu. Keadaan udara sini terhad. Jangan push, jangan push. Kalau semua bau macam. Okey, ini bau dia. Masya tinggi. Ada orang dalam tu, ada orang ke? Dalam tu ada orang. Dah masuk. Dalam gua ni. Okey, ni keadaan sisi tu. Berapa kaki bah daripada bawah? Agak tinggi kan. Agak tinggi juga. Okey, ambil gambar. Okey, Masya Allah. Masya Allah. Ini antara Gua Sireh yang berada di Baling. Okey, kita lihat. Okey, kita dah sampai ke pintu masuk gua tu. Okey, di antara pintu masuk gua tu, di situ kan. Gua Sireh tu ya. Gua Sireh Baling. Okey, kita dah sampai di atas. Kalau kita lihat di bawah tu, antara pintu gua anggaran dalam 50 meter macam itu geng 50 meter. Begitu tinggi juga So bila sampai kat sini ada dia punya bau Kita dapat bau batu atau sama ada batu ataupun pokok-pokok. Okey. Jom kita pergi sana. Masya-Allah. Tengok ada tulisan ada tulisan bah. Ambil gambar bah. Kat situ. Nak bayar. Kat situ. Ya. Okey. Tu okey. Kita dimaklumkan boleh berada di sini untuk mengambil barang, ambil gambar, view. Kalau nak masuk dalam ada bayaran dia. Okey. Gua Sireh Baling. Kena aku pun. Okey, ambil palang dengan mudah. Ada tulisan. Nampak? Okey. Jom. Masuk. Dilarang menconting. Jaga kebersihan Oh ya Allah. keselamatan diri tanggung jawab anda. Okey, jom. Ya, jom.
Tak boleh masuk macam ni. Macam ni nak ambil gambar. Aku tak nak masuk. Ada. Ini macam mana? Ha? Kenapa dia warna hitam geng? Kesan air. Kesan air kan hitam. Macam ni. Kalau pagi apa Rasa nak masuk, orang suruh dia masuk. Tak lah, orang tu tak apa lah. masuk gua. Betapa dalam gua. Tak apalah sebabnya ada Tu tu ada wire, ada lampu. Warni-warni. Tadi atap dah. Batu tu macam kesan potong. Kesan potong. Ada tulisan. Tulisan. Ya, tarik. Tu ambil. Sini dia tak ada buat tu, atas tu baru separuh baru buat tangga. Tangga elok. Yang atas tu baru elok. Separuh tu baru elok. Dia buat buat pegang. Betul bila tu? Gua kan. Tu ATV kot orangnya. Oh. Atas lah. Basikal ke apa? Mana dia buat bulu pegang abang, dia buat besi pegang. Atas tu lah. Dia tak ada tiap pegang. Ada lah. 1 kilometer kalau nak pusing kan. Dalam tu lagi dua. Dalam gua tu. Memang hari lain. Dia pun dia turun Kita kau main ke tujuh sini. Ah, pagi-pagi lah kita main. Itu ayah makan mai tu. Ayah main tu kan MP lah. Pukul 9 kami main rumah apa? Pukul 9 apa? Sampai tu terus je. Kita kena tunggu tu kan? Boleh hatu ni tengah ada renovate hatu. Ada kami naik tu tu. Dia tunggu ni juga. Tengok ni. Kali tu ni. Ini kita tunggu lagi kan? Hari tu tengok belakang ni. Semua tu. Ke? Oh. Dia buat jalan lain ke? Jalan lorong Oh. ada tangga tu. Pegang pokok-pokok kami tu. Oh. Tapi okey je. Boleh larang. Itu kuat lagi jiwa lah ni kalau tak larang naik lah masa. Botol 2 tahun lepas. Ngamuk kan. Masa kami dah orang. Masa kita main apa mari yang mesti satu. Baru kita satu. Ya betul. 3 tahun dah. Kita banyak. Bukit kan. Apa ada ikan? Kenapa ikan gapi? Ikan lah. Kapak tu. Air cari lagi tu ke Jangan jatuh, licin dik. Air bukit ni sejuk. Jadi pejabat pembukaan. Oh, Di tanah. tandas. Tanah. Lima 50 meter dia. Ya. 50 meter kan? Tangga. Oh, Ada 50 meter. 50 meter dia. Sampai kot. 160 kaki lah. Dia tangga kat nak panjang je. Ha. Dalam tangga Semua, flat lah. semua ada flat eh. Flat lah. Semua Ha. lah. Yang ini ya tinggi. Naik ke bos dia Sampai. banyak. Sampai situ. Sampai Pintu. banyak atas kan. Betul. Dia masuk tak ada bol turun naik sikit je. Oh. Dia taklah penat sangat. Kalau 1 kilometer lebih berapa jam lah? 40 minit je lah. Jalan saja. Oh, ya. Tanpa berhenti. Sejam lebih. Berhenti ambil gambar ni. Sejam lebih je. Yang lebih standard lah. Tapi naik tangga lagi letih daripada naik bukit. Bukit dah letih. Oh. Ada Naik tangga tu yang lagi letih sebenarnya. Oh, ada trek naik bukit eh? Trek? Tak ada. Dulu Oh. adalah bukit. Oh. Tapi kita orang dah buat tangga. Buat tangga. Trek nak buat trek. Ha. Ada gua apa jumpa gua apa? Landuk ke apa? Landak. Landuk ah? Tak semua kan tadi kan. Oh ya. Oh lama. Yang ni bukanlah gua nak duduk tak, memang lapang. Oh. Memang, Besar ah. Memang besar. Luar ya. Memang penempatan. Dia ada satu ruangan yang kecil ke? Ada. Lubang-lubang. Sikit lah sikit kan. Oh. Sikit ada lah, tapi tak banyak lah.
Dia tak buka laluan baru ke, tak ada lah. Tak ada. Ada, dia lubang tu ada kan? Pusing lah. Ya. Dulu boleh tembus belah sana kan. Bawah tembus pun boleh tembus, tapi tu lah ni Belah sana tak boleh keluar. lubang kecil lah, sempit kan. Tutup kan, ada tutup lah. Saya pergi Zoo All Star, Museum All Star kan. Ada dalam cermin tu, ada kapak yang jumpa di balik ni. Kapak tu kapak usia ada ribuan tahun lah. Kan. Ini Mak Saleh yang calling buat nama dah. Dia mau jumpa tahun 1946 tak silap masa saya mengaji tu. Dia jumpa. Kajian dia tu, bentuk kapak tu merupakan zaman Neolitik kan. Zaman Neolitik, zaman batu baru, ada bagi istilah orang ni kan. Ada dalam museum. Jumpa di Gunung Bali dengan belah Sintuk tu. Kita nak pergi sana lah tengok. Ada azanah dia. Khazanah tu. Ada macam apa jumpa kat kampung saya kan. Dia beritahu kat di arkeologi Sungai Petani. Kalau pergi kat luar tu ada jumpa di kan Sungai Baling apa. Jadi hak kerajaan kan. Tak jadi lah. Si ada barang-barang lain lagi ke? Ada lagi tu. Ada lagi Dia ada cerita lagi. Ha? Ada cerita lagi. Dulu orang tak tahu sini area ni tak kan. Kalau area sebelah sana. Ha. Dia orang nak buat kenduri tak payah beli bikin mangkuk. Ya. Ada Guna je pinjaunya. oh, guna pinjau. Dengan syarat pecah jangan pulangkan balik. Oh. Pulangkan balik. Tak ada. Alam sebelah ke? Alam sebelah punya. Allah Allah. Tapi memang ada. Ada cerita tu ada. Memang ada lah. Pintu dia ada kan? Itulah kita pun tak mau sebut sangat pasal kita pun tak menyembah dah. Orang lama tahu lah. Allah. Orang yang belum Perubatan. zaman kita yang tua-tua tu kan. Dia bawa tu. Ya dia pun kita kongsi alam dengan dia kan. Cuma dia alam lain, kita alam lain. Tu je lah. Ada orang zaman ni belah bunggung belah ni tu ada, belah ni tak belah ni. ada kejadian misteri ke? Kejadian misteri ada dalam tu tak ada? Kejadian mistik ke tak ada dalam tu? Tak ada betul. Ni lah. Dah, okey. Cuba sekarang Okey. Kita tengok. Orang boy. Ke depan. Allah musik. Saya nak tengok kan.